Buku aktiviti matematik tahun 3 muka surah 26. Tolak lagi, dia ada baki. Yang ni ada baki. Okey, lihat. 3024 tolak 7. Okey. Dia kamu nampak tak ada huruf A, ada P. Nanti kamu akan ada teka-teki di bawah ni. Kotak apakah yang tidak boleh dibuka? Yang ni kamu akan tahu jawapan. Okey, kita lihat yang pertama. 6 tolak 7 tak boleh. Tak boleh lah. Nombor kecil tak boleh tolak nombor besar. Jadi pinjam dekat sebelah jiran dia, miskin jiran dia. Pinjam dekat 3, baru ada orang kaya. Okey, yang ni 3 ni tinggal 2, ini jadi 10. 6 ni baru boleh pinjam dekat 10. 10 ni jadi 9. 6 ni jadi 16. 16 tolak 7. 9. 9. Kalau kita terbalikkan, 9 ni tambah 7, 16. 9 tolak 2. Ya, 7. 2 ni turunkan 8. 8,279. Oi. Okey. Yang ni pula 1253 tolak 6. Kejap. Yang ini kita tak selesaikan lagi. Yang P kita selesaikan. Yang ini belum lagi kan? Belum lagi kan? Belum lagi. Sorry. Jadi kita selesaikan 3024 tolak 7. Kita buat bentuk lazim dulu. Baru boleh tahu jawapannya. Okey. 3024 tolak 7. 4 tolak 7 tak boleh. Pinjam dekat 2. 2 ni tinggallah 1. Ini jadi 14. Okey. 14 tolak 7 ialah sama dengan 7. Kalau kita tambah terbalikkan 7 tambah 7 14. Ini 1, ini sifar, ini 3. Jawapannya 3017 dekat atas. 3017. Okey. Ni lain-lain, bukan sama dekat bawah ni ya. Okey. 1253 tolak 6. Kita buat bentuk lazim lagi dekat buku lain, dekat kertas lain. Okey. 1253 tolak 6. 3 tolak 6 tak boleh pinjam dekat 5. 5 ni tinggal 4. Ni jadi 13. 13 tolak 6 berapa? 13 tolak 6. 6. 7. Ya. 7. Kalau kita tambah ni 7 tambah 6 sama dengan 13. Ini 4 turunkan 2 1. 1247. Tulis 1247 atas ni. Ada murid tersilap, dia ingat ni sama, dia pun tulis jawapan kat sini. Ni lain ya. Bawah ni lain. Okey. 9 tolak 3 6. 2 tolak 5 tak boleh. Pinjam dekat 4.
4 ni jadi tinggal 3. 2 ni jadi 12. 12 tolak 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa? Ha? 7. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 tolak 2, 1. 8 tolak 2. 6. Jawapannya 6,176. Okey? Nampak ya? Okey. Okey, kita lihat E. Kita lihat E. 5,080 tolak 15. 5,080 tolak 15. Sifar tolak 5 tak boleh kena pinjam dekat 8. 8 ni tinggal lah tu 7. Sifar ni jadi 10. 10 tolak 5, 5. 7 tolak 1, 6. Ni sifar ni 5. 5,065. Dekat mana nak tulis? Dekat atas ni. RM5,065. Okey. Bawah pula. 4 tolak 1. 3. 2 tolak 3 boleh ke? Tak boleh. Pinjam dekat 6. 6 ni tinggal lah 5. 2 ni jadi 12. 12 tolak 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa? 9. 12 tolak 3, 9. 5 tolak 6 tak boleh. Pinjam dekat sebelah. 7 ya. 7 ni tinggal lah 6. 5 ni jadi 5. 15. 15 tolak 6. 6 9. Ya. 6 ni turunkan. Jawapannya 6,993. Okey. Okey. Seterusnya L. Sifar tolak sifar tak boleh. Pinjam sebelah pun miskin. Sifar ni pinjam 3. 3 ni sama dengan jadi 2. Sifar ni jadi 10. Sifar ni pinjam 10. Ni jadi 9. Sifar ni jadi 10. Okey. 10 tolak 4, 6. 9 ni tolak 1, 8. Ni 2 turunkan 4. 4,286. Semua ada baki ya. Ada potong-potong ni wajib tulis ya. Ada murid tak tulis yang pangkar-pangkar ni. Jangan tak tulis nombor atas ni. Okey. Seterusnya T. 5 tolak 2, 3. 6 tolak 9 tak boleh. Pinjam dekat 8. 8 ni tinggal lah 7. 6 ni jadi 16. 16 tolak 9. Ya, 7. 7 tolak 1, 6. 6 tolak 5, 1. 1,673. Okey. Tak apa, nanti kejap lagi ya. Kita akan tengok jawapannya apa yang tak boleh dibuka. Okey, seterusnya. Sifar tolak 5 tak boleh. Pinjam sebelah. Sini pinjam, sini pinjam. Barulah jumpa orang kaya.
9 ni tinggal 8. Ini jadi 10. Sifar ni pinjam dekat 10. Ni jadi 9. Ni jadi 10. Sifar ni pinjam dekat 10. Ni jadi 9. Ini jadi 10. Okey. Pinjam-pinjam 10 tolak 5, 5. 9 tolak 9, sifar. 9 tolak 9 pun sifar. 8 tolak 1, 7. 7,005. Okey. 7,005. Okey, kita akan susun. Okey, kita akan tengok daripada atas. Kita tengok sini. Kotak apa yang tidak boleh dibuka? 7,005. 7,005. Huruf K. Tulis huruf K. Huruf besar ya. Cari 6,176. Okey. Okey, 1,673. Okey, huruf T. 3,017. Huruf E. Penalti. Rahsia. 7,005. K lagi. Ada 2 K. Kotak. Okey. Okey, 8,279. 8,200 P. 5,065. I. 1,247. N. 3,017. A. 4,286. 4,286. L. 1,673. T. 6,993. I. Okey, jawapannya ialah kotak penalti. Tahu tak kotak penalti tu apa? Kotak penalti bola. Kan padang bola ada padang bola. Di tiang gol. Betul tak? Di sini ada kotak. Kalau kamu pemain bola membuat kesalahan dekat sini, ya, seperti membentis pihak lawan, dia jatuh, pihak pengadil akan bagi penalti. Penalti biasanya pemain akan sepak bola ke gawang gol lah. Biasanya gol lah. Bahaya ya, kotak penalti ni tak boleh buka. Ni bukan kotak yang kamu tahu tu. Ini kotak penalti adalah dipanggil kotak penalti. Okey, itu saja.